Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Atiah Nafiah bin Muhammad Syarul berserta dengan rakan-rakan seperjuangan lain iaitu saudara Harun serta saudara Haikal ingin membentangkan dan menjelaskan mengenai salah faham masyarakat dalam memahami hadis dan ulumnya serta kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian. Sebelum kami menerangkan tajuk ini dengan lebih lanjut, suka kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syahrizad binti Shahabuddin kerana telah membantu kami dalam memahami tajuk ini dengan lebih jelas dan membantu kami dalam menyiapkan tugasan persembahan pada kali ini, iaitu pada pengajian hadis. Oleh itu, jom kita mulakan. Kita lihat kepada salah faham masyarakat dalam memahami hadis. Salah faham masyarakat dalam memahami hadis diertikan sebagai individu yang tidak memahami hadis dengan cara yang betul, sama ada dari segi kesahihannya, maksud sebenar hadis atau cara mengamalkannya. Ini boleh berlaku kerana kurangnya ilmu, terpengaruh dengan sumber yang tidak sahih atau mengambil hadis di luar konteks. Menurut Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, umat Islam perlu memahami maksud sebenar yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa menokok tambah atau mengurangkannya. Jangan sesekali mentafsir ucapan baginda dengan cara yang tidak bertanggungjawab atau menyimpang daripada tujuan asalnya. Umat Islam juga hendaklah memastikan pemahaman mereka selaras dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW melalui petunjuk dan penjelasan baginda. Dr. Yusuf Al-Qardawi menyatakan terdapat 8 disiplin yang diperlukan untuk memahami satu hadis. Maksudnya, untuk kita memahami, untuk kita menafsirkan suatu hadis perlu 8 disiplin, iaitu memahami hadis berdasarkan Al-Quran, menghimpunkan hadis berkaitan dalam satu tajuk, mentarjihkan hadis yang kelihatan bercanggah, memahami hadis berdasarkan asbab al-wurud, membezakan wasilah yang berubah dan tujuan yang tetap, memisahkan perkara yang hakiki dan simbolik, memahami antara yang gaib dan nyata, memastikan makna sebenar bagi lafaz hadis. Kemudian kita lihat pula kepada macam mana salah faham ini boleh muncul ataupun kita boleh berkata faktor-faktornya. Antaranya yang pertama adalah terdapat golongan yang menafsirkan hadis hanya menggunakan pemikiran logik tanpa merujuk mana-mana kitab hadis yang muktabar. Kemudian masalah ini juga boleh berlaku kerana memahami hadis tanpa mengambil kira maqasid. Kemudian juga boleh berlaku salah faham ini kerana apa? Kerana mereka gagal memahami atau menggunakan konteks sebenar, yakni latar belakang, situasi, sebab dan tujuan sesuatu hadis, lalu menafsir atau mengamalnya secara tidak tepat. Mereka tidak mengambil asbabul wurud dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula contoh isu salah faham hadis. Contohnya isu penyalahan ayat Al-Quran oleh golongan agnostik. Golongan agnostik ialah individu atau golongan yang tidak pasti tentang kewujudan Tuhan. Mereka tidak menolak Tuhan secara mutlak seperti ateis, tetapi pada masa yang sama mereka tidak yakin atau tidak tahu sama ada Tuhan tu benar-benar kewujud. Mereka lebih bersikap skeptikal. Skeptikal ni menolaklah terhadap ajaran agama ataupun bertentangan dengan ajaran agama. Golongan ini telah mentafsirkan Al-Quran ayat 256 dalam surah Al-Baqarah dengan hawa nafsu mereka, dan mereka itu gagal dalam memahami konteks ayat. Di dalam ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Mereka mentafsirkan seperti mana berikut. Allah ni dah nyanyuk ke apa? Sekejap kata tiada paksaan, sekejap kata ada paksaan. Nak kencing tu agak-agak lah. Itu adalah kata mereka pada ayat la ikraha fid din. Sedangkan menurut tafsir Ibn Kathir, ayat yang bermaksud tidak ada paksaan dalam agama, yakni la ikraha fid din, itu bermaksud bahawa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Ini kerana bukti dan hujah tentang kebenaran Islam sudah jelas dan terang, sehingga tidak perlu dipaksakan kepada sesiapa. Jika seseorang itu mendapat cahaya petunjuk dalam hatinya, dia akan menerima Islam dengan rela. Namun jika hatinya telah tertutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka paksaan atau tekanan tidak akan memberi sebarang manfaat kepadanya. Itulah maksud
la ikraha fid din yang sebenarnya menurut tafsir Ibn Katsir. Kemudian kita tengok pula kepada contoh yang kedua, yakni terdapat golongan yang memahami atau menafsir hadis secara zahir, yakni luaran sahaja tanpa melihat kepada tujuan, hikmah atau matlamat syariah di sebalik hadis tersebut, ataupun boleh kita sebut sebagai maqasid syariah. Contohnya hadis berkaitan memotong tangan pencuri. Contohnya, tangan pencuri dipotong jika nilaian barang curiannya menyamai 1/4 dinar atau lebih. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 6789. Terdapat sebilangan individu yang mengatakan hukuman hudud ini merupakan satu bentuk hukuman yang zalim dan tidak sesuai diamalkan pada masa kini. Namun sebenarnya hukuman ini bukan untuk menzalimi. Kerana apa hukum hudud memotong kanan dikenakan? Tapi ia tujuan untuk mengawal jenayah dengan adil. Hal ini demikian kerana antara tujuan utama syariat, iaitu maqasidus syariah, yang antaranya adalah menjaga harta dan keadilan untuk manusia. Oleh itu, orang yang mencuri wajib dihukum kerana telah mengambil hak orang lain. Barulah adil melalui perundangan Islam. Selain itu, bukan semua pencuri mesti dipotong tangan tanpa kira keadaan. Hukuman ini hanya dilaksanakan kepada pencuri yang mencuri barang melebihi kadar nilaian yang tertentu, iaitu melebihi RM400 menurut Al-Bakri, yakni mufti wilayah Persekutuan yang lepas. Pencuri mencuri dalam keadaan tidak darurat atau dipaksa. Maksudnya pencuri itu tidak dipaksa untuk mencuri dan mestilah pencuri itu dihakimi melalui proses kehakiman yang sah. Bukan sahaja kita boleh potong tangan pencuri itu. Maka itu tidak bolehlah hanya pihak yang berotoriti sahaja yang boleh melaksanakan perkara tersebut. Sekali itu saya teruskan kepada rakan sepenjungan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Atif. Kemudian saya akan meneruskan tentang salah faham dalam memahami ulum hadis. Jadi, kita akan mengupas apakah itu ulumul hadis dan juga apakah salah faham yang berlaku di dalam ulumul hadis. Baiklah, apakah itu ulum al-hadis? Menurut Ibnu As-Salah, ulumul hadis ialah ilmu tentang kaedah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari segi penerimaan dan penolakan, iaitu rujukannya daripada Muqaddimah fil Ulum al-Hadis, di mana ulumul hadis ni merupakan sebuah cabang ilmu yang mana ia mengkaji, yang membincangkan, yang mengkaji, yang membicarakan tentang kaedah periwayatan, penerimaan hadis, pengkajian, penilaian hadis-hadis tu, termasuklah nak menentukan kesahihan sesuatu hadis. Jadi itu ialah secara umumnya ulumul hadis. Baiklah. Seterusnya, apakah salah faham yang berlaku dalam kita nak memahami ulumul hadis ini? Jadi saya ringkaskan kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama, kurangnya kefahaman terhadap ilmu mustalah hadis. Yang kedua, memahami hadis secara literal tanpa memerhatikan konteks sebenar hadis tersebut. Dan yang ketiga, mengabaikan ilmu ulumul hadis dalam menilai sesebuah hadis. Baiklah, penonton yang dirahmati Allah, mari kita lihat satu persatu apakah itu salah faham yang berlaku dalam ilmu ulumul hadis. Baiklah, yang pertama, kurangnya kefahaman terhadap ilmu mustalah hadis. Iaitu, apakah itu ilmu mustalah hadis? Iaitu ilmu yang mengenal pasti hadis yang sahih daripada yang daif ataupun palsu. Selain itu, ia turut menilai perawi, adakah mereka adil, adakah mereka tepat. Dan juga ilmu yang membicarakan sesuatu hadis itu boleh dijadikan hujah dalam hukum ataupun tidak. Di mana ramai tidak memahami kategori hadis ni. Contohnya hadis sahih, daif dan hasan. Mereka tak tahu pun apakah kategori-kategori hadis. Jadi, hal ini menyebabkan mereka ini menggunakan hadis-hadis yang daif seolah-olah ianya sahih, tanpa mereka nilai pun sanad dan matan hadis tersebut. Dan perkara ini sangat parah dan juga sangat memberikan keburukanlah kepada masyarakat secara umumnya. Kemudian yang kedua, memahami hadis secara literal tanpa memerhatikan kepada konteks, iaitu sebahagian daripada masyarakat ni mereka cenderung untuk memahami teks hadis secara literal, secara bulat-bulat, tanpa mereka ni mempertimbangkan tentang konteks sejarah dia ke, sebab wurud dia ke, ataupun maqasid syariah. Dan ianya boleh menyebabkan mereka ni salah tafsirlah terhadap hadis-hadis daripada maksud yang sebenar, dan ianya boleh menyebabkan masyarakat ni menjadi salah faham, lalu menyebabkan ianya berterusan sehinggalah kepada anak cucu mereka. Dan yang terakhir, iaitu mengabaikan ilmu ulumul hadis dalam menilai hadis, iaitu
mereka ni terdapat kecenderungan untuk mengabaikan ilmu ulumul hadis dalam menilai kesahihan sesebuah hadis, iaitu hanya bergantung kepada teks semata-mata tanpa ni mereka melihat kepada sanad, matan secara kritis. Maksudnya mereka hanya melihat kepada teks semata-mata. Mereka dapat sesebuah hadis, mereka menilai secara secara sikit-sikit, kemudian mereka terus mengamalkan ataupun menyebarkannya. Jadi perkara ini sangatlah buruklah kesannya kepada umat, kerana ianya boleh menyebabkan syariat ataupun amalan seharian yang kita lakukan sekarang ini tidak bertepatan dengan ajaran Rasulullah yang sebenar. Sekarang mari kita lihat kepentingan menjaga keabsahan hadis dalam kehidupan seharian. Iaitu apa? Hadis yang sahih ini akan menjamin bahawasanya ibadah dan amalan harian seperti solat, puasa dan akhlak yang kita lakukan seharian ini adalah selaras dengan ajaran Rasulullah SAW. Jika hadis yang lemah ataupun hadis yang palsu ini diamalkan, ia boleh menyebabkan kita menyimpang daripada ajaran-ajaran Islam yang sebenar. Contohnya seperti di dalam hadis sahih, kita kena solat 5 waktu. Tapi kalau hadis yang palsu, kena solat 10 waktu. Jadi nampak di situ adanya kepentingan yang patut kita lakukan agar kita tidak sempang daripada perkara-perkara yang sesat. Okey, sekarang mari kita lihat kepentingan yang kedua, iaitu apa? Penyelewengan dan bid'ah. Hadis palsu ataupun hadis yang tidak sahih ini sering digunakan untuk menyokong amalan-amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Ini boleh membawa kepada bid'ah yang merosakkan kesucian ajaran agama Islam. Maksudnya, ramai golongan-golongan orang yang sesat akan menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih ini ataupun hadis-hadis yang palsu ini untuk digunakan untuk menyokong amalan-amalan mereka. Padahal ketika zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada perkara-perkara tersebut dan menyimpang jauh daripada agama Islam yang benar. Jadi jika kita menjaga keabsahan ini, maka dia akan menjaga kesucian hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Kepentingan yang ketiga ialah meningkatkan kefahaman umat terhadap Islam yang tulen. Hadis yang sahih memberikan kefahaman yang tepat tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, sekaligus membantu umat Islam untuk memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam dan betul. Maksudnya di sini, jika hadis ini hadis yang sahih, maka boleh meningkatkan ataupun boleh menambahkan ilmu pengetahuan tentang dengan mendalam tentang agama Islam. Jadi ini adalah antara rujukan oleh umat Islam, itu dua je, Al-Quran dan hadis. Jika hadis ini hadis yang sahih, maka kita boleh gunakan sepanjang hidup kita. Kepentingan yang terakhir iaitu apa? Menjaga keaslian dan kesucian agama Islam. Pemeliharaan hadis yang sahih ini merupakan satu usaha untuk kita menjaga warisan intelektual Islam yang agung, sekaligus melindungi agama kita daripada penambahan ataupun pengurangan yang menyeleweng. Jadi bila kita menggunakan hadis-hadis yang sahih, akan menyucikan agama Islam itu sendiri. Jika terdapat hadis-hadis yang maudhu' ataupun hadis palsu yang akan merosakkan ataupun akan merosakkan imej Islam, maka akan menyebabkan hilang kesucian agama Islam itu sendiri. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan ataupun menjagakan keabsahan hadis ini dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, pentingnya hadis-hadis yang sahih ini untuk kita memilih. Kerana apa? Dengan adanya hadis-hadis sahih ini, tujuan hidup kita akan lebih betul dan tidak tersepang daripada perkara-perkara sesat. Bahkan juga amalan-amalan yang ada di dalam hadis sahih tersebut adalah amalan daripada Nabi Muhammad SAW. Itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.